صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Haikal bin Muhammad Syafi'i, nombor matrik 080024, akan membincangkan tentang tajuk Al-Qiyas di dalam pelajaran ilmu mantik. Apa itu maksud qiyas? Qiyas membawa maksud gabungan dua ayat ataupun kenyataan yang apabila kita menerimanya, ia secara automatik akan menghasilkan satu kesimpulan atau keputusan yang baharu. Sebagai contohnya, minum arak itu memabukkan. Perkara yang memabukkan adalah haram, maka arak adalah haram. Yang kedua pula, untuk menghasilkan qiyas yang sempurna, perlulah memiliki 6 ciri-ciri ini. Yang pertama, perlulah memiliki had asghar. Yang kedua, perlulah memiliki had akbar. Yang ketiga, perlulah memiliki had aswad. Yang seterusnya, ia perlulah memiliki muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dan juga yang terakhir adalah natijah. Seterusnya, kita akan masuk kepada pembahagian qiyas. Secara umumnya, qiyas terbahagi kepada dua, iaitu qiyas al-iqtirani dan juga qiyas al-istisna. Qiyas al-iqtirani adalah qiyas yang kesimpulannya tidak disebut secara jelas dalam ayat, tetapi ada secara tersirat dari segi makna. Ia pula terbahagi kepada dua, iaitu al-hamli dan juga al-syarti. Seterusnya, kita masuk pula kepada qiyas al-istisna. Qiyas al-istisna ni dinamakan begini kerana ia menggunakan alat pengecualian seperti lakin di dalam pembuatan qiyas itu. Ia berbeza dengan iqtirani. Kesimpulannya, dalam qiyas al-istisna sudah disebutkan secara jelas dalam ayatnya sebelum masuk kepada natijah. Contohnya, setiap kali matahari terbit, maka cahaya ada. Tetapi matahari sekarang terbit, maka cahaya pun ada. Kesimpulannya, qiyas adalah alat berfikir yang sangat sistematik untuk mencapai kebenaran daripada maklumat yang kita sedia ada, sama ada melalui cara penyambungan, iaitu iqtirani, ataupun melalui cara pengecualian, iaitu istisna. Sekian, terima kasih.